macam bangang je. Macamlah Malaysia tak ada minyak sendiri. Okey, itulah komen daripada saudara kita ni yang menggunakan akaun Facebook bernama Servis Iklan. Saya tak faham apa yang beliau faham ataupun apakah fakta yang dia ada ataupun apakah pengetahuan yang dia ada. Dia boleh komen macam ni. Sebab dia kata macam tu seolah-olah kenapa Malaysia risau dengan kenaikan harga minyak dunia, yang mana dah saya menggunakan keratan surat khabar dalam posting saya tempoh hari, yang mana mengatakan stok minyak ataupun subsidi minyak Malaysia ni hanya mungkin boleh tahan sehingga Mei tahun 2026. Okey, jadi apabila saya buat posting tu adalah saudara kita ni dengan bangganya komen macam tu. Macam bangang je. Saudara, sebelum buat komen, saudara perlu ada pengetahuan. Sebelum buat komen, saudara perlu ada fakta. Saya nak tanya satulah kepada saudara. Petani-petani yang menanam padi, adakah memproses padi mereka sendiri dan mereka makan beras daripada hasil tanaman mereka sendiri, ataupun mereka menuai padi tersebut dan jual padi tersebut kepada penggilang untuk penggilang proses? Dan petani pun tak beli beras tempatan. Kadang-kadang petani ni makan hanyalah beras wangi ataupun beras Taj Mahal. Begitulah juga dengan minyak. Memang Malaysia adalah antara negara pengeluar minyak, tetapi Malaysia tak proses sendiri minyak tersebut. Untuk pengetahuan saudara, minyak yang ada di Malaysia itu adalah minyak mentah. Minyak mentah ni saudara tak boleh isi tau masuk dalam tangki kereta untuk bergerak. Kena faham. Okay? Jadi Malaysia terpaksa menghantar minyak, menjual minyak kita tu kepada negara ketiga untuk diproses. Okey, jadi hari ni apabila demand terhadap minyak tu tinggi tetapi supply tak cukup, yang mana apabila berlakunya konflik Asia Barat ni, peperangan antara Iran dan juga Yahud ni, Selat Hormuz ada masalah, yang mana kemungkinan besar kapal-kapal yang membawa mengeksport, mengimport minyak ni untuk diproses dan untuk dijual kembali kepada negara-negara yang memerlukan tu ada masalah. Jadi apabila jika peperangan ini berterusan, subsidi kita mungkin hanya tahan. Hari ni pun kena faham ya saudara, kerajaan Malaysia terpaksa tambah lagi subsidi minyak RON 95 disebabkan kenaikan harga minyak global. Tetapi Malaysia masih lagi menjual minyak kepada warga negara Malaysia, tak kiralah penyokong PAS ataupun penyokong Pakatan Harapan, dengan harga RM1.99. Padahal harga minyak dunia dah naik. Rakyat dah tambah subsidi tanpa bising-bising pun. Jadi kerajaan Malaysia hari ni kena berhati-hati dan berjimat. Tak perlulah nak buat benda-benda merapu seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri, rumah terbuka Aidilfitri dan sebagainya demi untuk menjaga rakyat. Saudara kena faham apa yang saudara cakap. Jika saudara tidak ada pengetahuan, saudara tidak ada ilmu, tetapi saudara nak tunjuk pandai dengan buat komen yang macam ni, saudara boleh mempengaruhi orang-orang yang sama minda dengan saudara. Rosak minda-minda orang yang saudara hasut tu. Jadi saudara, faham-fahamlah hari ni dunia ada konflik di Asia Barat dan kita ada masalah dengan stok minyak dan juga harga minyak dunia melambung tinggi. Sampai bila kerajaan nak tanggung subsidi jika harga minyak dunia naik berlipat kali ganda? Jadi saudara, sebelum buat komen, carilah pengetahuan, biarlah hidup dalam berilmu saudara.